Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar ke suara saya? Boleh dengar ke semua? Dapat Muallimah. Okey, ngam. Okey, syukran. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila jami'at tullab lil mustawa ats-tsani. Okey, jadi selamat datang ke kelas Bahasa Arab tahap 2. Jadi yang pertama sekali saya ucapkan tahniahlah kepada semua kerana telah berjaya pada tahap yang hari itu, tahap 1 hari itu, dan sekarang kita telah berada di Bahasa Arab tahap 2. Okey, untuk sesi ini kita akan mengikuti kursus Bahasa Arab tahap 2 lah bersama-sama saya. Okey, jadi untuk hari ini, untuk yang sekarang ini bukan kelas, saya hanya bagi taklimat secara ringkas. Nanti kelas kamu tetap juga kena buat segala tugasan di ITEL lah. Maksudnya untuk minggu 1 dan minggu 2 ni saya jadikan sebagai PTG 1 dan PTG 2. Jadi kamu kena enroll ITEL, saya dah share link tadi. Dan kamu kena buat semua tugasan di ITEL dan terus klik kehadiran di ITEL. Ini hanyalah taklimat ringkas sahaja. Kalau maksudnya kalau ada kawan-kawan yang tak hadir, tak apa je, tak dikira sebagai kehadiran. Tapi kalau nak tahu maklumat, nanti saya sharekan link lah yang saya record taklimat pada hari ini. Okey, jadi yang pertama sekali saya akan bagi taklimat tentang kursus saya lah kan. Kursus Bahasa Arab tahap 2. Okey, jadi untuk kursus Bahasa Arab tahap 2 ni, saya ada 6 section bermula daripada 101, 102, 103, 103, 4, 105 dan 106 untuk kelas saya. Okey. Dan kita punya grup WhatsApp kita masih sama. Saya dah tukar dia punya nama. Mana-mana yang kawan-kawan yang belum lagi masuk dalam WhatsApp group, tolong ingatkan supaya join group. Kalau ada mana-mana yang belum lagi lah. Jadi tolong masuk dalam grup WhatsApp ni supaya dia tak tertinggal lah segala makluman ataupun maklumat yang saya beritahu di grup nanti. Okey, seterusnya berkaitan jadual kelas. Okey, ini adalah jadual saya. Saya punya kelas ada 6. Semua kelas ni kelas yang saya ajar lah. Untuk 101 hari Isnin pukul 11 pagi. 102 pukul 5 petang. 103 punya section hari Selasa pukul 11 pagi. Okey, 104 hari Rabu pukul 8 pagi. 105 hari Rabu juga pukul 11 pagi. Dan hari Khamis 106 pukul 11 pagi. Ini semua kelas saya lah, 6 kelas. Okey, seterusnya berkaitan dengan buku. Okey, buku nanti kamu datang ke kampus nanti, saya minta kamu datanglah ke bilik saya untuk beli buku. Harga dia kalau tak silap saya RM35 lah. Kalau tak silap, kalau nanti saya maklumkan kemudian lah dia punya harga dia. Okey, buku ni nanti lepas datang kelas, datang kampus lah kan baru boleh belilah. Dan saya minta semua pelajar mesti adalah buku ni sebab kita akan buat latihan di dalam kelas. Okey. Kalau ada yang nak guna buku senior, pastikan buku tersebut masih kosong. Tidak ditulis jawapan lah sebab kita akan buat latihan ni kan di dalam kelas. Okey. Seterusnya, kita pergi pula kepada pembahagian penilaian kursus. Okey. Apa yang kerja kursus yang kamu kena buat untuk membolehkan kamu luluslah dalam kursus Bahasa Arab tahap 2 ni. Okey, pembahagian utama dia ada 4 komponen utama. Yang ini kalau kamu perasan sama je dengan sem lepas. Okey, ada 4 komponen utama. Yang pertama kerja kursus 20%, penilaian komunikasi bertulis 1, 20%, ujian lisan 30%, penilaian komunikasi bertulis 2, 30%. Okey. Ini komponen utama, komponen yang besar dia lah. Okey, ada 4. Jadi semua ni total 100% lah. Cuma di bawah ni ada pembahagian lagi. Ada pembahagian lagi. Sama je ni. Kerja khusus. Di bawah dia ada 2 video lah. Kerja khusus kita akan buat video. Video individu, video berkumpulan. Manakala ujian lisan ada 3 lagi pembahagian tugasan di bawah dia. Iaitu ujian lisan individu,
ujian lisan berkumpulan dengan ujian membaca. Okey, kalau salah satu yang kamu tidak lengkap daripada 4 komponen utama ini, walaupun markah kamu telah mencapai markah lulus, maka kamu tetap dikira gagal. Kalau tidak melengkapkan salah satu daripada 4 komponen utama tadi ya. Okey, jadi dan markah lulus untuk batch kamu ni adalah 40 markah lah. Kalau 39 tu maksudnya dah gagal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kita punya tajuk-tajuk kita punya weekly scheme lah. Okey, kat sini saya dah tetapkan terus minggu-minggu ni, minggu PTG kan, bila kita nak buat oral tadi, bila kita nak buat apa? PKB 1, PKB 2. Jadi saya dah tetapkan di sini. Okey. Setakat ni kita cuba ikutlah apa yang perancangan yang telah dibuat ni lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, minggu 1 kita akan buat PTG, minggu 2 pun PTG, okey, minggu 3 kita kelas bersemuka. Jadi tolong ambil perhatian, minggu yang ketiga iaitu pada berapa bulan saat saya tengok. Minggu ketiga tu untuk kelas saya dah kelas fizikal. 30 Mac. Okey. 30 Mac tu dah start lah untuk kelas section 101 dengan 102 lah. Okey. Jadi pastikan kamu kena hadir ni. Minggu ketiga saya dah ambil kehadiran untuk kelas fizikal lah. Okey. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam kelas fizikal macam biasa. Okey. Seterusnya minggu ketujuh kita akan buat PKB 1. Peperiksaan bertulis yang midterm PKB 1 minggu yang ketujuh. Ini kebiasaan memang kita buat minggu yang ketujuh lah. Okey. Seterusnya minggu ke-8 kita akan buat ujian lisan individu dan ujian membaca. Okey. Seterusnya minggu ke-9, minggu 10 kelas fizikal macam biasa. Okey, lepas tu cuti pertengahan semester. Cuti pertengahan semester ni pada minggu yang kita raya haji. Seminggu tu jatuh pada cuti pertengahan semester jugalah. Okey. Selepas minggu ke-10, minggu 11, lepas cuti raya tu, lepas cuti pertengahan semester, minggu 11 kita buat PTG ya, PTG 3. Minggu ke-12 pun PTG yang keempat. Seterusnya minggu ke-13 kita ujian lisan berkumpulan dan akhir sekali minggu ke-14 PKB 2. Okey. Jadi kalau kamu nak cuti ke, nak balik raya nanti ke kan, nak balik bercuti ke, boleh tengoklah tarikh-tarikh ni dan pastikan mana-mana minggu yang ada exam tu, ada ujian ke apa ke, iaitu memang kena kamu adalah di kampus. Okey, seterusnya. Kalau ada soalan, tanya je. Seterusnya, kita tengok secara ringkas lah sebab dia punya arahan details dia tu saya belum buat lagi. Ini macam gambaran ringkas lah apa yang kamu kena buat untuk tugasan-tugasan tadi ya. Okey, jadi saya letak di sini, boleh baca balik juga di ITEL. Okey, tugasan-tugasan yang kamu kena lengkapkan, yang tugasan oral tadi dengan kerja khusus tadilah. Jadi yang pertama kita tengok ujian membaca. Okey, ujian membaca ni kita sekalikan dengan ujian lisan individu tu pada minggu yang ke-8. Kita akan buat pada 4 hingga 7 Mei. Ni minggu yang ke-8 lah. Okey, untuk ujian lisan individu, dia punya tajuk dia, saya bagi tahu tajuk dia je. Mungkin kalau ada nak buat persiapan awal lah. Okey, tajuk ujian lisan individu adalah Masqatu Ra'si, kampung halaman saya. Macam biasa, kamu akan datang ke bilik saya mencari itu kan. Kamu akan bentangkan kepada saya 10 poin berkenaan tajuk kampung halaman saya, Masqatu Ra'si. Okay. Untuk ujian lisan individu, ini kena wajib hafal lah. Kena buat 10 ayat berkaitan dengan tajuk tersebut. You boleh ceritalah kampung halaman saya terletak di mana. Okey, nama kampung saya apa? Di kampung saya terdapat kemudahan seperti ini. Boleh ceritalah. Cari 10 isi penting berkaitan Masqatu Ra'si. Okey, ujian lisan individu. Okey, seterusnya yang ketiga video Arab individu.
Untuk tugasan video Arab individu, tajuk yang kamu kena buat, Hayya nanzuru masqata ra'si. Mari bersama melihat sekitar kampung halaman saya. Okey, kalau kamu perasan, tajuk dia macam sama je. Dia punya kandungan dia sama, cuma kalau video you kena buat penerangan lah. Kamu kena lebih kepada penerangan lah kan. Maksudnya you kena tunjuk secara real lah dia punya kawasan-kawasan kampung tersebut. Kalau tadi ujian lisan kita hanya buat pembentangan je. Tapi kalau untuk video lebih kepada ni lah sebab dia punya pengiraan tu memang tengok kepada kreativiti kamu lah. Kena jadikan video kamu menarik. Cuma kalau kamu jangan risaulah kan sebab dia punya tajuk ni memang yang sama je berkait dengan kampung halaman. Okey. Cuma kalau video dia kena buat konsep video lah. Kalau ujian lisan boleh sekadar perbentangan pun boleh. Okey. Okey, seterusnya yang keempat PKB 1 kita akan buat pada minggu ke-7 tadi. Seterusnya yang kelima ujian lisan berkumpulan. Okey, tajuk dia apa? Al-marafiqu fil jami'ah. Kemudahan di universiti. Yang ini kerja kumpulan. Ujian lisan berkumpulan, kamu kena senaraikan 30 isi penting berkaitan kemudahan-kemudahan di universiti. Mungkin you boleh ceritalah. Universiti saya mempunyai apa? Perpustakaan ke kan? Di universiti saya mempunyai padang permainan. Okey, boleh ceritalah apa yang ada kemudahan di universiti. Okey, seterusnya yang keenam, yang ni tersalah ni. Video berkumpulan. Video berkumpulan tajuk dia Nuhibbu Jami'atuna. Okay, kami cinta universiti kami. Okay, jadi yang ini tajuk dia pun universiti. Jadi boleh ceritalah berkaitan universiti. Cuma kena buat konsep dia secara video lah. Kena merakam sekitar universiti tersebut lah. Okay, last kali PKB 2 ni written test final exam. Okey, jadi yang di bawah ni boleh highlightkan tarikh-tarikh penting. Saya dah bagi tahu kat sini. Memang banyak ni kan sebab kita ada semua lebih kurang 7 lah kan. 7 yang termasuk sekali dengan written test tadilah. Daripada video individu, video berkumpulan, ujian lisan individu, ujian lisan berkumpulan, ujian membaca, PKB 1, PKB 2. Ini adalah tarikh-tarikh penting lah boleh masukkan dalam kalender masing-masing supaya tidak lupa. Ini baru kursus bahasa Arab kan. Nanti kursus lain tak tahu lagi kan tarikh penting dia yang mana. Jadi tolong ambil perhatian. Kalau lupa boleh selalu-selalu tengoklah dekat ITEL ni. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pula berkenaan dengan PTG. Yang ni yang PTG ni lah. Okey, untuk yang minggu ni PTG 1 jadi kamu kena selesaikan PTG 1 yang ada di ITEL ni. Ini yang kamu kena buat Ini yang baru dikira sebagai kehadiran. Bila you dah selesai aktiviti 1 2 3 ni, barulah dekat bawah nanti dekat sini dia ada link kehadiran, terus kamu sendirilah yang klik kehadiran sendiri Okey. Maksudnya bila dah selesai link kehadiran ni akan muncul, lepas tu kamu klik sendiri Okey, untuk yang PTG 1 ni lah sama juga dengan PTG 2. Okey, untuk minggu ni kita kena selesaikan yang PTG 1 ni lah. Okey, cuma dekat sini ada yang bertanya lah. Untuk aktiviti 1 ni kan, sebab aktiviti 1 ni memang saya bincangkan semua latihan yang di dalam buku tu dan saya harap kamu jawablah latihan tu, tulis latihan tu di buku kamu. Cuma isu dekat sini, buku belum beli lagi kan? Macam mana nak jawab? Macam mana nak tulis di buku? Okey, dekat sini untuk aktiviti 1 ni, untuk PTG 1 dan PTG 2, bagi aktiviti 1 kan, kamu kena jawab unit 1 dengan unit 2 tu, saya bagi kamu 2 option. Okey. 2 option ni yang pertama, okey, yang pertama adalah kamu print, dekat sini ada salinan unit 1 ni, kamu print salinan unit 1 tu dekat rumah masing-masing, lepas tu kamu terus tulis jawapan dekat kertas yang kamu print tu. Okey, unit 1 tu maksudnya kamu terus buat di rumah, print. Dia punya soft copy ni saya sediakan dah di sini, salinan unit 1 ni. Print, lepas tu terus jawablah. Nanti minggu ketiga tu,
bawa saja kertas yang kamu tulis tadi. Jawapan yang kamu tulis dalam kertas tu lah. Tu option yang pertama. Boleh print, lepas tu terus tulis jawapan lah dekat kertas tu kan. Nanti bawa lah, jangan lupa bawa pula. Okay. Tu yang option yang pertama. Okay, option yang kedua. Option yang kedua, tapi ini kena janjilah dengan saya. Option yang kedua, kamu tak perlu buat apa lagi. Maksudnya aktiviti satu tu, kamu hanya tonton saja video, belum lagi tulis dalam kertas ataupun mana-mana. Nanti tunggu datang kampus nanti, bila dah beli buku, baru tulis balik dia punya jawapan di unit 1 dan di unit 2. Dia faham tak? Maksudnya yang kedua ni, option yang kedua, kalau tak nak jawab lagi latihan unit 1 dengan unit 2, okey, tak mengapa. Cuma you kena klik jugalah video tu sebab kalau selagi you tak complete, you tak boleh ambil kehadiran kan. Tapi kena janji nanti lepas dah beli buku dekat kampus ni, kamu kena siapkan semula lah unit 1 dan unit 2. Sebab memang kamu maklum kan, style saya memang akan semak tu kamu punya tugasan tu kan. Jadi saya bagi pilihan lah kepada kamu nak buat yang macam mana. Kalau nak prinsip nak buat awal kan, mungkin takut nanti bertindih kerja banyak sangat. Okey, saya nak siapkan sekarang Muallimah. Okey, boleh. You print, you jawab dalam kertas. Okey? Ataupun kalau kamu rasa tak maulah nanti dah dapat buku lah senang kan. Pun boleh. Tunggulah nanti dapat buku baru jawab. Tapi kena janjilah, kena siapkanlah untuk unit 1 dan unit 2 ni. Okey, untuk aktiviti 2 dan 3, you boleh baca arahan lah. Baca arahan. Lepas tu ikutlah apa yang dia mahu. Okey? Okey, untuk unit 1 dengan unit 2 ni kena siapkan sebelum kamu tarikh akhir dia memang sebelum kamu datang ke kampus 29 Mac. Maksudnya kalau PTG 1 ni pun saya buka dalam tempoh 2 minggu kita online ni lah. Okey. Kalau you nak buat awal unit 2 tu terus nak buat dalam minggu ni pun boleh. Sebab saya dah buka dah ni. Cuma pastikan 29 tu sebelum sampai kampus tu memang dah selesaikan unit 1 dan unit 2. Maksud saya yang PTG 1 PTG 1 dan PTG 2. Okey, 29 Mac last untuk kamu selesaikan semua latihan PTG 1 dan PTG 2. Okey, boleh faham tak? Ada nak tanya ke? Ya ni. Boleh kan? Aktiviti 1 ni kalau tak nak buat lagi, maksudnya yang pilih option yang kedua tadi dia nak jawab dalam buku nanti kan. Tapi you kena klik jugalah sebab selagi dia tak complete kat sini kita tak boleh klik kehadiran kan. Jadi you kena tengok dululah juga video ni. Lepas tu nanti baru boleh klik kehadiran, okey? Okey, dah habis dah lah sedikit sebanyak berkaitan dengan kursus kita pada semester inilah. Jadi saya minta sangat kamu bagi kerjasama. Kehadiran kena ambil berat tentang kehadiran. Kehadiran, tolong semua kehadiran patutnya wajib lah kan. Yang kedua tu mana bagi pemenang atau masa tu siapkan. Selalunya saya akan bagi minggu yang ketiga tu lah. Maksudnya lepas minggu ketiga tu selesai kan. Kita punya urusan beli buku. Pertemuan minggu keempat nanti memang dah siap lah 1, 2, 3 macam tu. Faham tak? Minggu ketiga tu kan baru nak proses kita beli buku kan. Jadi dalam minggu ketiga tu you kena siapkan terus unit 1, 2 dan 3. Maksudnya pertemuan minggu keempat kamu kena pastikan dah siap lah untuk 3 unit. Macam tu. Ini kalau yang pilih option 2 tadi kan. Jadi dia punya dia punya tugasan dia banyak sikit lah dalam masa yang 1 minggu tu dia kena siapkan terus untuk 3 unit. Berbanding kalau dia pilih option yang pertama tadi, dia boleh siapkan awal-awal kan, unit 1. Lepas tu minggu depan dia buat unit 2 kan. Lepas tu nanti unit 3 baru tulis dalam buku macam tu kan. Tapi terpulang lah sebab kadang ada yang pelajar dia boleh je nak habiskan, maksudnya mungkin dia tulis agak laju lah kan. Dia rasa tak ada masalah lah dalam seminggu dia pasti boleh siapkan 3 unit. Okey, tak apa, boleh lah.
tunggu je beli buku nanti. Kalau dia rasa, ish nanti banyak sangat sampai 3 unit kan nak buat dalam satu masa. Aku nak print lah. Boleh juga. Okay? Ikutlah. Okay? Saya bagi option kepada kamu ikut keselesaan kamu. Cuma kena buat semua tu. Maksudnya kena buatlah latihan 1, 2 dan 3. Unit 4, minggu keempat lah saya akan semak macam tu. Lagi soalan? Ada? Tak ada dah. Okay. Okay, seterusnya. Saya nak cerita pasal pendaftaran kursus ni. Sebab ada yang bertanya kan pasal pendaftaran kursus ni. Okey, sekejap. Untuk pendaftaran kursus ni, kamu kena ambil perhatian, kamu kena masuk section yang kamu daftar di SMP. SMPB lah. Maksudnya, jika walaupun ke-6 kelas tadi adalah pengajar yang sama, saya juga yang mengajar, tapi saya tak benarkan jika kamu pergi daftar dekat sistem section 101 tapi kamu masuk kelas saya yang 102 punya. Saya tak benarkan. Sebab nanti memang tak boleh nak ambil kehadiran. Susah. Okay? Jadi, kamu kena ingat, kamu hanya boleh masuk kelas yang kamu daftar di sistem. Faham ke? Jadi kalau ada pertindihan ke apa ke, kamu kena selesaikan juga dalam tempoh minggu ni lah, minggu pendaftaran ni lah, kan? Sebelum tarikh akhir confirmation tu lah. Okay? Kamu kena selesaikan. Jadi macam mana nak selesaikan? Maksudnya, you kena tengok dekat sistem tu, jika dekat SMP ni, kan, jika kamu ada kelas contohnya, kamu kena tengok sendiri dekat SMP tu ada tak lagi kekosongan untuk section yang kamu mahu tu. Macam sekarang ni cuba kita tengok. Section 101 ada 2 lagi kosong. Saya tunjuk terus ni. Tapi kadang-kadang dia akan berubah. Bila ada kawan kamu yang mungkin dia nak tukar, dia drop sini, dia nak masuk section lain, nanti dia akan berubah. Sebab tu saya minta kamu sendirilah yang tengok dekat sistem. Okay. Section 102 setakat ni dah penuh. Section 103 ada 2 lagi kosong. Section 104 pun dah penuh. Okay, section 105 pun dah penuh. Section 106 lah banyak lagi. Okay, banyak lagi lah baru 15. Okay, jadi kamu kena ingat kamu kena masuk kelas yang kamu daftar di SMP. Tolong jangan masuk section yang lain lah sebab merumitkan untuk saya ambil kehadiran nanti. Okay, jadi macam mana kalau ada isu macam ni? You nak daftar section 102 tadi contohnya kan? Yang lain memanglah ada yang tak penuh tapi tak sesuai lah dengan jadual kamu kan. Maksudnya mungkin waktu tu kamu ambil subjek lain kan, clash. Jadi yang you sesuai tu hanyalah section yang 102 ni tapi penuh. Contohnya lah kan. Jadi yang ini saya minta kamu pergi ke e-counter ni. Hari tu saya dah share kan e-counter ni. Jadi kamu kena berurusan dengan pejabat PPIB KAL sendirilah tentang itu. Faham tak? Kamu jangan tanya saya sebab saya tak boleh selesaikan masalah kamu tu. Maksudnya yang selesaikan masalah tu hanyalah kamu kena adukan isu tu kepada pejabat PPIB KAL. Okey, memandangkan kita ni online kan 2 minggu ni, kamu boleh hubungi PPIB KAL punya office tu melalui e-counter. Yang saya share itu ada ke saya share? Saya reshare balik. E-counter ni sama ada you nak berurusan secara online ataupun secara fizikal. Nanti kan minggu ketiga you dah datang kampus pun, you kena isi dulu e-counter ni sebelum datang berurusan di counter. Boleh faham ke? E-counter ni kamu kena isi jika ada sebarang permasalahan. Maksudnya sama ada you nak selesaikan tu, you nak tanya isu tu melalui online ataupun you nak datang di kaunter pun you kena isi e-counter ni. Boleh faham ke tu? Sebab cuba you tengok nanti dekat e-counter tu kalau kamu masuk,
dia ada pilihan lagi tu, face to face ke online. Lepas tu nanti you akan tulislah masalah kamu tu. Yang saya difahamkan dalam masa tempoh 3 hari, adalah person in charge tu yang akan reply email kamu tu. Macam tu. Jadi kalau dia ada berlaku clash, kursus saya ni dengan kursus mana-mana kursus PPIB yang lain, lepas tu dia nak tukar section lain tapi section yang dia okey tu penuh. Macam tu. Jadi mohon hubungi kaunter PPIB KAL melalui e-counter. Okey. Jangan tanya saya lah sebab saya tak boleh nak selesaikan kamu. Saya hanya boleh maklumkan kat kamu kat sini, kamu tak dibenarkan masuk kelas yang kamu tidak daftar di SMP. Jika daftar 101, perlu masuk section 101. Begitu. Kalau you daftar 102, you perlu masuk 102. Okay, walaupun pengajar tu adalah pengajar sama, tak dibenarkanlah untuk you pergi masuk section yang lain daripada yang kamu daftar. Okey? Kalau dapat apa? Kenal pasti siapa yang nak keluar. Contohnya 10, dia nak masuk 102 kan? Tapi dah penuh. Tiba-tiba dia dengar ada kawan dia nak tukar section. Bolehlah kot sama-sama bincang kat situ. Tapi you kena cari sendirilah. Saya pun tak tahu kan. Setakat ni yang sebab kita dia punya tempoh tu masih dibuka lagi kan, you boleh add lagi, boleh add drop lagi kan dia punya kursus. Jadi dalam tempoh ni mungkin masih berubah-ubah lah dia punya kota penuh dia ni. Mungkin hari ni you tengok dah penuh, mungkin esok ada orang tukar fikiran ke. Itu you kena tengok sendirilah. Kena selalu update dekat ni lah sistem. Okay? Boleh faham Jadi saya rasa itu je lah taklimat saya untuk hari ni. Ada sebarang permusykilan ke, pertanyaan ke, boleh tanya? Yang nak tanya, adakah? Mualimah, saya ada Hmm. salam. Hmm. Untuk video individu tu kami perlu rakam dekat kampung kami sendiri. Ya, sebenarnya kalau untuk dia punya markah dekat kepada teknik penyampaian dengan kreativiti tu memang ada beza. Kalau dia hanya rakam tajuk tentang kampung halaman tu tapi dia berada di kampus, itu dia punya video tu kurang menarik lah bagi saya kan, berbanding dengan dia memang secara real lah dia merakam di kampung dia. Maksud saya kampung tu tak semestinya kampung you. Kalau kampung nenek kamu pun tak apa, tapi kampung kawan kamu pun tak kisah. Tapi bukan, maksudnya dia ada relate lah di situ. Bukan dia berlakon seolah-olah kampus tu jadi kampung dia. Itu saya kurang berminat sikit lah. Berbanding dia ni kan. Kalau dia nak pinjam kampung siapa-siapa pun saya tak tahu pun. Asalkan dia punya rakaman video tu memang berkaitan dengan kampung halaman lah. Kalau dia duduk di taman pun dikira sebagai kampung halaman dia jugalah. Tak semestinya kampung tu dia punya mesti kampung. Begitu. Kalau dia berada di taman pun boleh juga masukkan. Tapi bukan buat rakaman di kampus lah. Sebab tu kalau boleh saya nak kamu ambil peluang sekarang lah kan. Untuk kamu siapkan dulu sikit-sikit untuk tugasan individu tu. Okey, bolehkah? Lagi? Sini je. Okey. Lagi nanti kalau apa-apa boleh tanya saya boleh ni WhatsApp saya, cuma yalah minggu ni kalau macam saya lambat sikit ke kan, sebab kan nak raya kan. Boleh je nak mesej saya apa-apa kalau ada sebarang kemusykilan. Setakat yang saya dapat bantulah, saya boleh bantulah. Tapi kalau yang saya tak dapat bantu tu, yang you kena buat urusan juga dekat pejabat PPIB KAL, terpaksalah kamu kena juga berurusan di pejabat PPIB KAL lah. Pastikan jadual kamu itu kamu kena selesaikan dah. Sebab saya tak ingat lah tarikh confirmation tu last bila. Tapi saya rasa dalam tempoh 2 minggu ni you kena selesaikan lah untuk kamu punya jadual tu. Pastikan memang tidak boleh bertindih lah kan sebab nanti kamu nak masuk kelas macam mana kan. Jadi
pastikan jadual kamu tu diaturlah dengan baik. Tidak ada sebarang pertindihan dengan mana-mana kelas. Okey? Okey, jadi kalau tak ada sebarang pertanyaan lagi, saya rasa setakat ni je dulu. Kita punya taklimat. Jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh je WhatsApp kepada saya. Okey, saya rasa itu je dulu. Saya ucapkan selamat berpuasa dan juga selamat Hari Raya kepada pelajar Muslim dan selamat bercuti lah. Bukan bercuti saja-saja, selamat berkelas online juga. Jangan lupa kita punya PTG. Okey. PTG 29 Mac, tarikh last dia. Pastikan you siap. Unit PTG 1, PTG 2 sebelum 29 Mac. Okey, itu je daripada saya.